Adakah filem badan beruniform yang melibatkan kerajaan selalunya bersifatkan propaganda? Aku tak sure benda ni kita boleh relate ke tak. Mungkin tidak dan mungkin ya, dan ini adalah review Konspirasi, sebuah filem arahan daripada Gas Abu Bakar, lakonan Adi Putra, Isha Hamid dan juga Alisha Amin. Okey, untuk movie konspirasi kali ini yang mengetengahkan agensi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu SPRM. Ya, bila diketengahkan agensi yang tak pernah difilmkan lagi dalam dekat Malaysia ni, iaitu SPRM. So, aku tertariklah untuk tengok. Walaupun aku nampak dekat trade tak ada orang promote sangat dan ada kritikan yang tak berapa sedap nak dengar waktu diorang tengok tayangan perdana tempoh hari. Ada yang kata storyline biasa, ada yang kata macam ikut barat, ada yang kata skrip macam tak berapa nak sampai. Jadi untuk nak tepis semua dakwaan tu, so aku kena tengoklah dengan mata kepala aku sendiri. Jadi bila tengok, sebenarnya bila cerita melibatkan agensi kerajaan ni, aku tak tahulah, banyak benda yang terhad bila kita nak cerita. Ya, cerita ni orang kata walaupun agensi government, dia tetap buat kata ada pegawai SPRM bermasalah. Ya, kalau pergi mana-mana pun ada yang bermasalah. Tapi bila ada orang kata nak tunjuk benda baik saja, kita tengok filem luar negara pun macam tu. Kalau dia orang buat, orang US buat cerita NYPD ke, buat askar dia orang ke, dia orang mesti nak dia orang menang. Kita pun tak terkecuali sebab kita mestilah nak jaga nama baik agensi penguatkuasa. Sama juga macam di negara luar, dia orang pun nak jaga nama baik dia orang dan nak nampak gah. Cuma kita yang rakyat marhin ni lebih tahulah hakikat yang sebenar. Benda tu is okay, tak apa. Cerita baik buruk. Tapi satu lagi, bila orang kata cerita ni macam cerita motivasi, ya, aku boleh katakan ya, macam motivasi. Macam korang tengok yang dulu cerita Mat Kilau ke, Laung sana, Laung sini. Cuma ini dia letak dalam macam teks perhimpunan. Kan, cakap itu, cakap ini. Kita faham, kita nak filem ni, filem SPRM, kita nak bagi tahu naratif. Kan, naratif, mungkin visi misi utama SPRM tu sendiri. Jadi, aku rasa macam pelik. Kepelikan di situ. Kan? Tapi tak lepas lah kalau korang tengok cerita macam Pascal ke, Air Force ke, semuanya guna setting yang sama. Jadi aku ketepikan itu dulu sebab nak tengok bukan nak tengok visi misi SPRM ke, nak tengok piagam pelanggan ke, tak. Aku nak tengok storyline. Bila tengok movie, storyline tu penting. So storyline boleh dikatakan agak baik dia mengolah. Orang kata ibarat macam storyline filem luar lah. Cumanya yang aku pelik, bila nak kembangkan watak
Amin Hafiz tu, yang watak jahat hackers tu, aku rasa tak perlu libatkan pihak luar kot. Macam duduk dekat penjara luar, orang luar tolong tangkap dia dekat New York tu. Aku rasa macam nak kembangkan watak dia dekat Malaysia pun boleh. Buat dia dalam keadaan misteri. Aku rasa boleh je nak olah yang tu. Tapi aku tak tahu, mungkin sebab dia nak melibatkan Pablo dalam tu. Tapi dekat sini pun boleh sebenarnya. Jadi bila dia kembangkan watak Amin Hafiz sebegitu, jadi aku rasa macam nampak benda tu keterlaluan. Nampak benda tu sangat-sangat keterlaluan. Rasa macam apa benda ni? Situ dah pelik. Okay, itu aku rasa benda yang tak perlu. Dan satu lagi benda yang tak perlu, waktu dah kucar-kacir, airport delay, duit dalam ATM orang ramai dah hilang, hospital tak ada bekalan elektrik, sistem down. Waktu meeting Perdana Menteri tu, sebut bank negara, sebut Menteri Pengangkutan, takkan bincang hal negara dalam bilik sempit macam kau bincang nak buat annual dinner. Di situ aku dah pelik. Sampai kan ada penonton yang perempuan dua dekat kerusi sebelah tu pun gelak tau. Kau faham tak gelak? Dah dia orang gelak, takkan aku nak diam. Aku pun gelak jugalah. Dah gitu gayanya. Serius, tak sesuai langsung. Bincang hal kecemasan, hal darurat negara dalam bilik sempit, banyak-banyak menteri dalam tu. Dah lah tak tahu menteri apa, nama apa, tak ada everything. Tak detail tau. Watak Sarimah, aku boleh katakan sangat-sangat menjadi tau. Dia wartawan sebut dia bawah kementerian mana. Tapi bawah kementerian mana? Tak sebut, tak ada. Macam tak detail tau benda tu. Dia just sebut, ahli politik. Itu saja. Lepas tu rasuah kes Sabah yang tu. Itu sajalah. Lepas tu sebut PM tepi, benda-benda macam tu. Aku rasa tak perlu kot. Tak perlu. Walaupun kena, walaupun aku tengok, bila tengok secara keseluruhan gambaran tu, macam kena dengan situasi sekarang. Tapi aku rasa ada benda tu tak perlu dan kita sendiri pun boleh move on dengan benda tu. Jadi, watak nak character development Amir tu pun dah tak perlu. Mesyuarat dalam situasi macam tu pun tak kena. Baik tak payah buat macam tu. So aku rasa macam pelik. Sangat-sangat pelik. Like seriously, kau nak tunjuk naratif yalah berbincangan menteri, tapi begitu. Kalau kita, aku tak sure lah benda ni bajet kita limited ke, kan, tempat nak buat tu terhad ke, itu aku tak sure lah, kan. Kalau aku nak compare dengan yang luar, tengoklah yang luar macam mana bila buat mesyuarat tentera besar-besar macam Pentagon ke apa, kan, kita boleh nampak real dia punya bilik tu besar. Macam dalam ni, sebab benda bincang hal kecemasan, hal darurat negara. Kau dah tunjuk dah segalanya. Hospital tak stabil lah, flight delay lah, dah tunjuk semua. Tiba-tiba menteri meeting dalam tu. Jadi macam tak kenalah. Macam ada orang kata nampak usaha cerita ni nak buat. Tapi bila usaha tu tak sampai, kau tak boleh nak push to the limit. Dia memang tak sampai juga. Dia macam kau nak pergi KL, las terkandas dekat Tanjung Malim. Macam tu lah. So, bagi aku, storyline dia okey sebab nampak tertanya-tanya siapa yang jahat sebenarnya. Kan? Aku ingat Isha Hamid. Rupanya tak. Dia ujung tu kira ada jugalah plot twist dia. Cumanya bila ending, ni pun satu hal. Ending pun dia buat seolah-olah macam ada sambungan. Tapi kalau inilah gaya penceritaan yang kita boleh bagi untuk kita nak mengetengahkan konsep badan beruniform agensi kerajaan,
aku rasa sampai sini pun dah cukup kot. Sebab 2 jam tu pun bila orang kata banyak bercakap, banyak ini, aksi, ya, aku boleh katakan agak kurang sebab dia hanya SPRM. Dia tak macam kalau kita tengok filem yang sebelum ni macam Pascal ke, Air Force ke, nampak aksi dia. Tapi filem-filem yang lain tu pun ada kelemahan dia juga, walaupun kita dah nampak movie kita ke depan. Tapi sebenarnya movie kita tak ke depan sangat pun sebab kita nampak ke depan tu bila tengok cerita aksi saja. Nak nampak movie kita ni ke depan kena cover the whole genre. Barulah orang kata kita ni boleh berjaya dan standing dengan luar. Setakat filem aksi saja kita dah bangga, lambat lagi lah. Aku boleh katakan lambat lagi. Tapi cerita konspirasi kali ni aku boleh katakan nampaklah effort kita nak mengetengahkan agensi yang tak pernah difilmkan di Malaysia ni. Storyline quite okay, tak ada masalah pun. Cuma perjalanan cerita tu kena lebih smooth dan lebih detail dan lebih reality lah bagi aku. Okay, tak ada masalah. Tak ada masalah. Pada yang suka tengok cerita macam ni, ya, aku recommend. Kan? Siapa lagi nak support filem kita kalau bukan kita sendiri sebagai rakyat Malaysia. So, pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? 2 jam tu cukup? Tak payah cerita lebih-lebih? Ataupun korang rasa patut ada sambungan bila korang tengok ending dia? Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok Korean Movie yang akan datang. Bye!